Kenapa hidup kau tak berubah? Ini sebab kau masih gagal. Kau sebenarnya sedang rosakkan hidup sendiri. Kawan je kot. Takkanlah boleh ubah masa depan. Tapi cuba kau tengok balik. Siapa yang kau selalu lepak? Siapa yang kau dengar cakap dia? Kalau kawan kau malas, kau pun perlahan-lahan jadi biasa dengan malas. Kalau kawan kau suka ponting, kau mula rasa benda tu normal. Tanpa sedar, kau sedang serap cara hidup mereka. Kawan bukan sekadar teman gelak. Mereka adalah persekitaran yang membentuk diri kau. Kalau kau dikelilingi orang yang ada matlamat, kau akan rasa bersalah kalau tak bergerak. Tapi, kalau kau dikelilingi orang yang tiada arah, kau akan rasa selesa walaupun kau hilang masa depan. Jadi, kawan boleh tentukan masa depan? Atau kau yang pilih siapa kawan kau?